Saya sebenarnya Kak, saya nak tanya satu soalan. Saya nak baca soalan daripada sahabat-sahabat kita dalam ni, sebab nanti dia orang ada banyak tanya soalan juga. Saya cuba bawa 1-2 soalan lah yang dia orang tanya ni. Nombor 1, ada ni tentang teori, sebab mungkin dia orang baca daripada buku Oppenheimer tu sendiri, Atlantis punya ni kan, apa Eden in the East. Dia orang tanya tentang Atlantis dan sebagainya. Boleh Kak hurai sikit benda tu, kalau lah ada benda kau tak nak hurai kan, tentang Atlantis, benua yang tenggelam dan sebagainya. Ada tadi siapa tanya, apa nama dia tadi? Saya minta maaf dah terlepas panjang. Okey. Baik. Atlantis. Ya. Semasa saya buat mula-mula sekali apa orang kata dia punya penyelidikan tu, bila saya berjumpa dengan masa itu saya di bawah supervisor Profesor Ning Anwar Ning Mahmud. Dia arwah lah. Jadi dia tidak dapat melihat apabila buku ni saya selesai tulis ya. Malangnya itulah dia meninggal awal. Tapi dia menyuruh saya pergi ke belakang sampai ke asal usul tu betul-betul. Dia Prof Ning Anwar yang sebenarnya yang menyuruh saya pergi ke belakang ya. Dia telah melihat dan membaca semua tulisan saya dan dia amat kagum dan dia suruh pergi ke belakang lagi. Jadi semasa itu saya berjumpa dengan buku Eden the East ni. Saya pun telefon, saya text Profesor Oppenheimer dan dia jawab dan kami berjumpa ya, dan dia ada buat apa orang kata penerangan, penjelasan, pencerahan kepada saya tentang apa yang dia temui. Dia kata mula-mula sekali apabila dia datang ke Malaysia, dia pergi ke Gombak ya. Dia pergi ke Gombak dan melihat orang asli kat situ. Dan dia melihat orang asli kat situ sama dengan orang yang di Afrika. Ya. Jadi dia cerita kepada saya, pada situlah mulanya dia membuat kajian tentang asal-usul manusia dalam dunia. Dia cakap bermula daripada situ. Jadi dia menulis buku Eden in the East ni berdasarkan apa yang ditulis tentang sejarah di masa itu di Timur Tengah yang kita sebut sebagai apa orang kata di Iran, Iraq masa itu ya, Mesopotamia masa itu. Jadi di situlah dia lihat pada pendapat dia, pada kajian dia, permulaan civilization bermula di sebelah sini, bermula di sebelah pentas Sunda ataupun Southeast Asia masa itu, berdasarkan apa yang telah ditemui oleh ramai excavation yang dibuat oleh pakar-pakar sejarah masa itulah. Jadi daripada penemuan-penemuan yang macam-macam, according to him, dia rasa civilization started here, penanaman padi pun started here, and penemuan besi, penemuan gangsa semua adalah dia sebut macam-macam. Sebabnya di sana dia punya apa orang kata ya, civilization tu dia rasa berdasarkan sesuatu daripada sebelah sini ya. Antaranya macam sebutan nama-nama, perkataan-perkataan and all those things. Kita kalau you tengok dalam I punya buku tu, ada saya bezakan antara penulisan Phoenician masa itu di Mesopotamia sama dengan tulisan Batak kat sini ya. Jadi di situ macam-macam lagi ya, kalau kita tengok ada kesamaan dan di situ kita boleh lihat mungkin terjadi pada zaman yang sama atau lebih awal kat sebelah sini. Jadi you kena bacalah buku Eden in the East tu. Actually banyak lah, tinggal lagi apa yang saya tidak follow dalam Eden in the East tu adalah Darwin punya evolution tu. Saya tidak ikuti itulah, sebabnya kita ni sebagai orang Islam, kejadian kita adalah daripada air mani dan juga terus jadi manusia, bukanlah daripada monyet dan seterusnya ya. Di situlah bezanya apa yang saya tulis dan beza apa yang Oppenheimer tulis. Itu dia bezanya.